Kalau Palestin sekarang dibantai dan dibunuh hingga seteruk tu, tak ada sedetik pun perasaan kita, malah kita bermegah-megah untuk menyokong terus apa yang kita sebut sebagai produk yang punya hubungan dengan Israel. Bayangkanlah kita yang kata kalau Imam Mahdi ni orang Melayu ni Bani Tamim. Orang Melayu ni lah yang akan membawa Panji Timur dalam akhir zaman ni, yang kita claim so-called lama. Kita lah Bani yang dikatakan daripada Bani yang ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, agama Hanif. Kita nak claim semua sejarah bangsa kita mulia, tapi hari ini sejarah membuktikan bangsa ni nak tahan perut dia dan nafsu dia dalam konteks untuk berjihad menentang Palestin pun dia tak larat. Saya beritahu pada tuan-tuan, pelajar-pelajar ni akan juga mengalami penggantungan pendidikan. Berarti kalau 2,700 orang ni polis dapat salah, mereka akan digantung universiti. Cuma 74 disahkan dibuang kerana mereka adalah student leader. Dan dalam student leader ni termasuklah pemimpin Jewish Voice for Peace yang sangat terkenal tu, Cameron Jones. Dia adalah seorang anak Yahudi yang dia menyampaikan ucapan yang kemudiannya kata dia, apalah arti harga pendidikan kalau harga nyawa diletakkan lebih murah pada pendidikan. Kemudian saudara dengar pula kata Jacob Schweitzer, seorang lagi pemimpin gerakan pelajar daripada Utah University. Dia juga adalah seorang Yahudi. Dia bergabung dengan seorang lelaki Arab nama Muhammad Hashim Nafeh. Muhammad Hashim Nafeh ni dia adalah Muslim Amerika. Kedua-dua mereka pun kata, kalau dibuang daripada universiti pun tak ada masalah. Kerana apa arti menjadi orang terdidik di Amerika sekiranya mereka membiarkan pembantaian. Jadi kalau saudara tengok 3 penganjur utama demonstrasi ni, selain daripada gerakan perwakilan pelajar di universiti di Amerika, yang kedua disokong oleh gerakan hak asasi yang pelajar ni sertai. Hak asasi ni dia main di luar kampus, tapi dia ada cawangan di kampus. Dan yang ketiga, penganjur bersama gerakan ni saudara akan lihat di situ. Nama dia adalah Voice for Palestinian. Jews Voice for Palestinian. Saudara tengok tu, gerak yang ketiga paling besar yang menjadi penganjur utama untuk demonstrasi Amerika adalah orang Yahudi. Bila kita tengok 3 perkara ni tuan-tuan, kita akan belajar. Dan kita boleh terima pun kalau boikot di Malaysia, di kalangan orang Muslim Malaysia yang kata dialah paling betul. Pak Arab ni semua tak betul. Dialah paling betul, Iran ni semua tak betul. Dialah yang paling betul, Wahabi ni semua tak betul. Dialah yang paling betul, segala mazhab yang bercampur-campur di tempat lain tak betul. Orang yang kata betul ni nak lancarkan B untuk mengelak ayam, untuk mengelak burger, untuk mengelak sabun, untuk mengelak shampoo, untuk mengelak pewangi ketiak pun dia tak sanggup. Maka itu Allah pilih. Saya kata pada Ustaz Zazan, ambillah itibar Ustaz, kita ni orang yang mencari kebenaran dalam agama. Maka hari ini Allah pilih anak muda yang dalam hidup mereka sepatah haram pun mungkin mereka tak pernah mendengar tentang apa itu kemurnian Al-Quran. Sepatah haram pun mereka tak pernah mendengar janji tentang apa yang Allah janjikan syurga. Kerana mereka adalah anak-anak sekular yang dibesarkan oleh Amerika, oleh pendidikan Amerika. Tapi kenapa mereka mempunyai kualiti yang lebih tinggi daripada anak-anak kita? Kerana kita melatih anak kita daripada kecil untuk elak pada sesat dengan membenci satu golongan Islam yang lain. Untuk elak daripada kelihatan untuk elak daripada kelihatan berada dalam kelompok lain, kita kepung anak kita dalam kelompok kita. Untuk menjadikan anak kita masuk syurga, kita ajar anak kita tentang kejayaan dunia dan akhirat. Tapi akhirnya anak kita hidup dengan hanya melihat dirinya sendiri. Dengan ujian Palestin ni, banyaklah kita belajar tasawur dia. Apabila agama itu diuji pada tahap jihad, anak kita tidak akan melangkah masuk ke pintu jihad. Kerana jihad kita tak pernah ajar. Sekalipun jihad ekonomi untuk memboikot syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan pembunuhan orang Palestin, malah kita menentang. Sebahagian besar daripada kita menentangnya dengan mengatakan boikot ni bukan jihad, jahat. Dengan mengatakan hilang kerja itu adalah lebih besar mudarat dia daripada nyawa dan juga nyawa orang Palestin yang dibantai sedangkan mereka saudara seagama. Kerana komplikasi pemikiran kita yang sangat-sangat teruk dan sangat-sangat jijik, maka tak heranlah hari ini kita terpaksa bergantung dengan kebangkitan universiti di luar negara. Kalau Palestin sekarang dibantai dan dibunuh hingga seteruk tu, tak ada sedetik pun perasaan kita, malah kita bermegah-megah untuk menyokong terus apa yang kita sebut sebagai produk yang punya hubungan dengan Israel. Bayangkanlah kita yang kata kalau Imam Mahdi ni orang Melayu ni Bani Tamim. Orang Melayu ni lah yang akan membawa Panji Timur dalam akhir zaman ni, yang kita claim so-called lama. Kita lah Bani yang dikatakan daripada Bani yang ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, agama Hanif. Kita nak claim semua sejarah bangsa kita mulia, tapi hari ini sejarah membuktikan bangsa ni nak tahan perut dia dan nafsu dia dalam konteks untuk berjihad menentang Palestin
pun dia tak larat. Kita menjadikan Islam sebagai agama yang hanya menampakkan keberuntungan pada kita. Keberuntungan untuk dilihat sebagai Muslim yang baik dan nilai komersial diri kita menjadi tinggi ataupun nilai kemuliaan diri kita menjadi tinggi. Kita akan ambil Islam sebagai latar belakang tagline perniagaan kita atau latar belakang tagline profesional kita. Kita nak ambil Islam sebagai gambaran bahawa kita adalah orang yang patut disanjung. Tapi bila sampai Islam itu diuji pada tahap memberikan segala yang kamu dah anggap selesa kepada tidak selesa dengan sedikit saja, iaitu memerangi apa yang kamu selesa dalam bentuk makanan dan juga pemakaian harian demi Palestin pun kita tak sanggup. Itu saya kata dekat Ustaz Datuk Zazan semalam. Kalau inilah kita tak belajar lagi dalam kehidupan kita hari ini dari segi tasawur perjuangan, di mana Allah memilih perjuangan untuk membela Palestin yang dihantar kepada anak muda Amerika, yang mereka tentulah tak celik Quran dan mereka tentulah tak tahu apa itu padang mahsyar, mereka tentu tak tahu apa itu alam barzakh, mereka tentulah tak tahu apa itu syafaat Rasulullah, kerana mereka bukan Muslim. Adalah satu pembayaran rasa malu yang perlu kita renung. Kita kena didik pula anak-anak kita, hidup ni bukan hanya menyelamatkan dirimu untuk backpacking secara solo masuk syurga, tapi ada tanggungjawab yang akan menangguh perjalananmu dalam syurga dan menyusahkan perjalananmu pada mahsyar apabila di dunia kamu membiarkan saudara kamu mati, dibunuh oleh orang kafir. Ketika berita itu sampai, bukan saja ke pintu tangga, sampai ke kerongkong dan ke tekak kamu, berita itu sampai. Darah Palestin, nyawa Palestin, nasib orang Palestin sampai ke tekak dan kerongkong kamu. Kamu masih lagi boleh menelan makanan yang sebenarnya menjadi sebahagian daripada pembunuhan orang Palestin.